Sekarang berada di pantai Tanjung Kepah ya. Ya. Setiawan Perak ya. Macam ala-ala Korea sikit pantainya. Sungai Lombong ni. Banyak juga yang orang santai ujung minggu di sini ya. Ada pengantin datang bergambar, budak-budak motor. Yang berkemah pun ada ya, yang berkemah. Okey dah. Santai di bawah pokok ru ya. Pokok ru ya. Ala-ala Korea gitulah. Santai-santai, berjalan, makan-makan, beli air. Yang berbuai yang berada cantik. Boleh tengok sunset lagi di sini. Tak payah pergi jauh-jauh, Langkawi ke ataupun ke Phuket kan. Kita di sini je. Sunset berada. Daripada mana, Cik? Saya ya. Oh, jauh mari. Oh, ni mari ke Hulu ya. Ini dah macam Korea ya tempat ni ya. Macam tu dia pokok-pokok ru ni. Apa namanya? Kita orang 5 tahun balik Kelantan dah pergi. Facebook bagi tahu semalam. Pergi ke Nami. Memanjang ada. Ini sebenarnya pantai ni macam Korea tu. Untuk orang yang tak mampu macam kita pergi Korea, duduklah di sini. Lain ada orang dah pergi Korea ya. Laut Cina Selatan, Laut Cina Selatan pula mana? Selat Melaka. Di Teluk Pencalang Teluk Lekis. Di depan sana adalah Tanjung nak ke Bagan Datuk, dan di belakang sana kita nampak Pulau Sembilan. Dah mula masak-masak ya. Masak apa tu? Nampak macam roti ya. Patutnya ni kalau majlis buat bilik air pun kan, okey dah kan. Surau mana ada depan tu ada ya. Tempat nama? Teluk apa? Tanjung Kepah. Kampung Sungai Lombong. Tanjung Kepah ni kawasan baru lagi lah. Jadi walau macam mana pun ada pengantin datang macam Nami Island apa nama? Korea ya. Nama kalau orang Malaysia sebut dia pasal Pinok. Oh, adik relax. Oh, apa tak bagi adik tidur? Kenapa? Zahira, selamat mari. Tengah makan tau dia. Mak apa? Memasak ya. Steamboat. Steamboat pantai. Banyak juga yang kelah ya sampai tepi sana. Tempatnya memang selesa juga lah. Cuma tak ada dikontrol lagi, terkawal. Di
tepi Laut Selat Melaka. Di tempat ini tengah-tengahnya ada sebuah kecil. Jadi bolehlah kita untuk tinggal beribadahnya. Menu kedua steamboat ya. Tak goreng je udang tu. Oh, ada tempat budak-budak tu main ni. Okey lah tu, ada pasir. Kalau kita boleh melihat sunset di negara kita sendiri, kenapa kita pergi jauh ke Langkawi atau Phuket ya? Ini adalah sunset daripada Lekir ya, mengarah ke Pulau Sembilan daripada Selat Melaka. Waktu maghrib